Ramai orang keliru tentang penama dalam KOSP, tabung haji dan ISB. Ramai ingat penama adalah penerima harta. Tapi sebenarnya itu tak tepat. Dalam KOSP dan ASB, penama hanyalah pemegang amanah. Dia hanya bertanggungjawab untuk keluarkan wang dan mengagihkannya kepada waris yang berhak. Jadi, perlukan ada penama? Kita ada dua pilihan dan kedua-duanya ada pro and cons. Pilihan pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada penama, wang simpanan boleh dikeluarkan dengan cepat. Keluarga tak perlu tunggu bicara kuasa yang mungkin mengambil masa berbulan-bulan ataupun bertahun. Tapi di sini timbul risiko. Seorang penama mungkin tersalah tafsir dan anggap duit itu adalah hak dia sepenuhnya. Atau tak faham tentang faraid atau siapa yang sepatutnya menerima wang tersebut. Atau lebih zalim dia gunakan untuk dirinya sendiri. Pilihan kedua, kalau tidak buat penamaan, simpanan akan terbekuk sehingga selesai proses bicara kuasa. Proses ini mengambil masa yang agak lama dan mungkin akan menjejaskan keluarga yang perlukan duit segera. Tapi selepas bicara kuasa, pastinya pengagihan adalah betul dan sampai kepada yang berhak. Jadi, mana lebih baik? Pada pandangan kami, lebih baik jika buat penamaan kerana ia mempercepatkan urusan. Paling tidak, keluarga tidak terkapai-kapai menanti wang simpanan tersebut boleh dikeluarkan. Mesti ada langkah untuk elakkan penyalahgunaan. Jadi apa langkah atau tindakan yang akan membantu mengurangkan risiko penyalahgunaan ini? Caranya mudah sahaja, sediakan wasiat. Dalam wasiat, kita boleh nyatakan dengan jelas bahawa penama hanyalah pemegang amanah dan bagaimana wang itu patut diagihkan. Kaedah ini memastikan wang boleh diakses oleh keluarga dengan segera dan ianya tidak disalahgunakan. Dengan pewarisan, anda boleh sediakan wasiat lengkap dengan hanya RM80 setahun, disertakan perlindungan Khairat Plus. Terangkan dalam wasiat penama, iaitu pemegang amanah. Pastikan duit diagihkan ikut faraid. Elakkan pertikaian keluarga. Cegah salah faham. Sediakan wasiat hari ini. Tekan link di bawah untuk maklumat lanjut. Jaga masa depan keluarga anda. Buatlah penamaan dan sediakan wasiat di pewarisan.